Okey, Assalamualaikum Kak. Okey, unit ni kat depan saya sekarang. Tahun 2024. Mileage baru 7,000 Kak Kak tengok sendiri body dia. Ini kereta memang ambil dekat showroom Jepun Kak. Ini ambil kat showroom Jepun. Satu calar pun tak ada. Tengok. Rim semua tak ada calar. Rim semua satu calar pun tak ada. Body semua satu calar pun tak ada. Okey, untuk pengetahuan akak, unit ni dia special sikit. Tengok, dia dah siap coating dekat Jepun. Ada CPC premium coating. So kalau simbah air ni akak tengok dia macam daun keladi dia punya body ni. Saya tunjukkan rim. Satu calar pun tak ada. Ini unit hampir perfect akak Hampir perfect. Hampir perfect. Okey, saya masuk dalam. Okey, sebelum tu saya tunjukkan. Dalam memang Alphard Z semua standard lah Kak. Perfect, semua sama. Okey, ni aircon dia ni, dia punya digital aircon. Okey Kak, ni 360 kamera. Digital in mirror memang ada. BSM memang ada. Ni memory seat. Kemasan rose gold ni semua memang ada lah. Steering dia Kak macam baru Ini kontrol pakai pad. High spec ni lah. Ok, mileage 6,844